Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Long time no see, I'm back again. Woo! Sekarang menuju ke Tanjung Kepah, di mana hari ini kami akan menangkap kepah di Tanjung Kepah, di Lekir, Manjung Perak. What? Bro, what are you talking about, man? Right now we already arrived at Tanjung Kepah. Jadi aktiviti kita pada hari ini adalah untuk menangkap kepah yang berada di Tanjung Kepah. Kenapa sini dipanggil Tanjung Kepah? Sebab sini banyak kepah kot. Yang mana tak tahu nak cari kepah, saya boleh cuba ajar anda. Kalau salah, saya minta maaf. Okay? Jom, let's go. Kepah. Bersama saya hari ini orang Tanjung Kepah yang akan mengajar saya untuk menangkap kepah, iaitu Makcik Mina. Halo guys. Makcik Mina, macam mana cara untuk menangkap kepah? Caranya kita kena tengok mata dia. Jom saya tunjukkan. Okey, jom. Betul ke Makcik Mina ni? Macam tak betul je. Makcik Mina merupakan penduduk tempatan di sini ya guys. Jadi hari ini saya akan berguru dengan dia untuk menangkap kepah. Asyik mancing dengan Faruk dia, tak dapat ikan. Dia tangkap kepah. Weh, bangunlah cepat bodoh. Penat bodoh nak tunggu kau. Ini peralatan kita orang guys. Tunjuk dulu, tunjuk. Ini todok. Dan juga kita orang bawa plastik je sebab kalau dekat nak tangkap kepah ni tak boleh bawa berat-berat sebab berselut, nanti penat. Macam mana nak cari kepah? Bersama saya hari ini Makcik Mina dari kampung Tanjung Kepah. What's up Dia akan guys? tunjuk cara-cara menangkap baby crab. Baby crab guys. Oh, baby crab. Buat goreng sedap. Ambil. Ambil. Ada crab tu. Crab ranggun. Ambil. Dan aku tak pernah main perang crab ni. Boleh buat goreng. Mana boleh? Yeah boy. Tunjuk lah. Situ ada kepah. Okey. Sebenarnya saya tak pernah tangkap kepah guys. Saya selalu tangkap kerang je kat sini. Macam nak tahu kepah? Dia macam ada mata. Makcik Mina. Okay, jalan-jalan. Okey guys. Sini kawasan dia berlumpur guys. Alamak. Sekejap, macam mana nak lalu sini? Alamak, hati-hati tu. Aku dah cakap. Dia ketuknya. Ini tengah kawasan dia. Ayo. Ada jellyfish guys. Yang ni. Makcik Mina pun sibuk. Weh. Aduh, pegang jap weh. Sana you do. Okey dah. Betul lah, aku tertinggal. Jellyfish guys. Nampak tu? Nanti kat sana baru pasang. No, tak baca. Guys, kalau pakai ke sini kena pakai yang betul-betul guys. Kalau boleh yang terbuang. Panas ni. Jom. Ni zoom kasut tu. Kasut saya begini jadinya. Saya juga. Mari kita. Jangan tak payah pakai. Tak payah. Bukan pakai kejap lagi. Kau tak boleh tinggalkan, sakit. Ni kepah. Saya pun tak pernah cari kepah. Nampak tu? Macam ada mata tu. Sebenarnya guna tangan je. Ya, apa tu?
Ampun. Binatang apa tu? Binatang apa dia tunggang? Kita nak ke sana. Tengah-tengah tu ada apa? Okey, jom. Jom. Ini guys, rupa bajang rasanya. A few moments later. Makcik Minah tipu je. Makcik Minah bukan dari sini. No, macam ni. Rupa bajang. Tak si yang kali kabar. Tengok TikTok, tengok. Ya. Kita beli je. Saya juga. Jom. Ada lagi. Wih. Kamil. Nak kita itu lebih kurang 1 kilometer. Kau pergi, aku tunggu. One eternity later. Jauhnya. Ini macam peribahasa. Ni! Mari kita saksikan guys. Bajingan. Astaghfirullah. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Mari cari kerang je. Sana je. Makcik tu kata kepah kat sana. Ya betul ya makcik. Cari kerang. Alright. Mesti ada orang jual dekat sini. Belum. Belum beli. Dah aku jumpa ke lah. Apa tu? Kau dah on kamera belum? Belum. Tangan aku dah kotor. Cuba buka dalam dia. Ada ke tak ada? Ada ni. Apa ni? Ini pasir. Kepah gila tengok. Bodoh, ni kepah. Bangang. Bodohnya macam mana. Bukan ni apakah benda yang terjuntai ni. Kepah cacing je. Ya, saya ingat Je. kepah. Kita cari kerang je lah kat sana. Tak nak lah, balik lah. Kita beli je lah kat orang. Jangan risau. Kau akan rasa kenikmatan. Try cari kerang. Okay, kita tukar cari kerang pula. Jom. Ni kepah, gentle. Cuba kak. Cuba kak. Aku boleh tangkap kepah tanpa... Apa ni? Mak. Apa lagi kebolehan hang? Mak, my side. Apa lagi kebolehan hang? Aku boleh mancing tanpa umpan. Serius ni? Okey, jom kita cuba. Alah, apa ke bendanya ni ah? Ni guys. Tapi dia tak nak cari buka. kerang kat sini lah. Tak, kerang kat sana pun ada. Kat tengah tu kerang-kerang besar. Nak cari juga lah. Gila lah makcik tu. Makcik tu lagi hebat dari kita. Dah hari-hari kerja ni. Dia kata dia jarang pergi sini. Kita tidur duduk melangkong je. Mana mau. Bawa Oyin ke sini. Cuba yang kau duduk.